Bos, you dekat buat apa? Kena duit dong. Saya mau belajar sama bos saya mau masuk kebun tengok macam mana kutip, boleh tak? Boleh juga. Boleh ya? Nanti tengok lah. Okay, thank you bos. Challenge 100 kerja di Penang. Hari ini bos durian. You satu hari jual berapa kilo punya durian? Secara peak season, 1 tan. Tapi ya, ini durian punya bisnes 1 ton boleh buat 3 bulan saja kan? kita Penang selalu Setahun sekali, satu musim. Yang lain bulan kita yang buat kerja belakang dah, yang macam gunting rumput, lagi letak baja. Oh, ini pokok berapa ton? You tengok. 1970. You tengok berapa besar ini pokok. So ini 50 tahun tu? 50 lebih tahun tu? Boleh kata lebih kurang macam tu. Kalau macam ini ya, 50 tahun punya pokok dia boleh belah berapa biji durian? 300 biji pun boleh. Satu musim lah. Satu musim. Kalau pokok yang kecil sikit, pokok muda sikit, 15-20 tahun. Yang tu mungkin pun dapat 20 biji. Macam tu saja. Dia beza besar. Beza 20 besar sampai 200 kau. Ya, memanglah. Sebab you tengok pokok pun boleh tahu lah itu lebih muda. Yang tu lebih tua. Bos, boleh tak kami try cari satu dekat lantai yang terus buka makan? Boleh, kita kena cari tengok. Ada dapat satu kecil ya. Oi, Mini durian. macam ini sedap tau. Dia punya vitamin semua sudah masuk. Yang ni okey. Mari kami try. Dia punya bau kau. Saya tanam durian tau. Nanti 30 tahun sana lagi satu. 2 pokok. 3. Nanti lagi 20 tahun I mai balik. Ini 3 pokok I punya. Ingat lah. Ada duri hitam, musang king, udang merah, olo, green skin, macam-macam. I personal favorite Capri. Oi, sayang, tengok LCY. Apa? Lanciao Yuan. Oh. Betul, tengok dia itu bahasa Cina, Lanciao Yuan. Ambil satu musang king. Pagi dia bangun dulu. Ni musang king. Ni. Wah, satu biji begitu banyaknya. Ini besar. Pandai sih. Pandai pilih ah. Pilih besar. Wah. 1, 2, 3, 4, 5 layer. Tengok Musang King Black Gold Premium. Bos cakap ini paling cantik punya Musang King. Hari ini ikut bos datang dusun, tengok bos jual durian semua. Challenge sukses. So siapa nak makan durian, nak enjoy durian, boleh cari bos Wong Durian Farm. Wong Durian House. Wong Durian House, bukan Wong Durian House. Kenapa you punya selur banyak lubang nanti duit keluar. Kita Durian semua kena durian. I punya selur macam ini boleh kerja jual durian boleh. Pecah juga mah. Pecah juga boleh kerja durian. Esok boleh mai kerja dah. Okey boleh